Okay, Farhan, pandangan untuk game petang ni? Kami main tidak gameplay kami yang sebelum ni. Kami banyak buat mistik-mistik yang biasa. Perasaan tak puas hati sebab game yang tak layak kalah, kita boleh kalah game tu. So, boleh Pak An kongsikan momen paling berharga lah sepanjang musim Piala Belia untuk 2025 ni? Momen paling berharga bila kita kalah, lepas tu cara kita bangkit balik. Cabaran paling suka semua pasukan suka, tapi kami cuba untuk buat benda tu lebih baik.